Hari ni saya lari dengan Helio Ring. Helio Ring ni tak ada GPS. Macam mana saya nak rekod jarak saya? Jangan khawatir. Kita boleh gunakan aplikasi Zap untuk track kita punya GPS. Kemudian, Helio Ring ni kita boleh gunakan sebagai external heart rate monitor. Start saja. Nanti anda nampak dekat sini heart rate akan masuk. Macam ni. Sekarang 84, 90. Boleh tahu juga kita punya pace. Yang pasti anda kena lari bersama phone. Ikut keselesaan dia, saya boleh kata sangat baik sebab macam kita pakai cincin, dia tak besar mana pun kat kita punya jari. Lari slow, okey. Lari laju pun okey. Yang pasti, anda kena pakai dekat jari yang bersesuaian. Jangan terlalu longgar atau jangan terlalu ketat. Kalau ketat, takut nanti nak keluarkan susah. Cantiknya pemandangan hari ni. Tenang. Untuk ketepatan dia, saya boleh kata agak baik. Kalau nampak dekat sini, saya ada guna chest heart rate monitor dan juga Helio Ring. Chest heart rate monitor ni, dia punya bacaan lebih kurang sama dengan Helio Ring. 1 ke 2 mata saja berbeza. Kemudian dah habis aktiviti, anda boleh dapat data yang sama macam anda pakai jam. Ada distance, ada average pace, ada bacaan heart rate, kemudian ada bacaan zone, ada altitude, kemudian ada cadence juga, stride length, training effect dan paling menarik, dia sync kepada Strava.